Benda RM10 pun dah boleh jadi ejen. Repeat sale dia tinggi, babe. Ini SIM card baru daripada Eastel. Dia guna Lightning Mobile. Plan data yang prepaid setakat ini. Dan dia ada banyak plan daripada 200GB sampai 99GB. Besar gila tau, 1000GB. Option sehingga 13%. So, dengan daftar, beli SIM card RM10. Bila dah daftar, korang dah automatic jadi ejen. Beli internet yang korang nak dan kemudian ajak orang guna dengan masukkan ID number. Bila korang daftar, korang dapat ID number. Siapa-siapa yang daftar, bagi ID number tu, settle. Apa yang diorang top up, korang akan dapat 13%. 13% ni bukan sekali, tapi setiap kali dia top up. Dia top up RM10, 100, 200, 500. 13% tu korang punya commission. Sebab tu orang panggil repeat sale tinggi. Lagi ramai pengguna, diorang akan guna berbulan-bulan, setiap bulan akan top up. Korang akan dapat duit tu berulang kali. Commission tu berulang kali. Selagi mana pengguna tu guna. Benda pun senang, self registration. Orang dah pakai, korang tak perlu tahu dia top up dekat mana. Commission 13% akan korang dapat. Pergi dekat profile bio, Roger kalau nak SIM card ni.